Kaki gangren sampai jadi hitam macam arang. Ambulans datang ambil. Itu yang jadi bila saraf kaki dah rosak teruk. Darah tak mengalir. Hujung kaki hitam, mati. Tak rasa apa. Tapi sebenarnya semua dah rosak dari dalam. Itulah yang jadi pada seorang pakcik ni. Mula-mula dia cuma rasa kebas. Lepas tu kaki menyucuk-nyucuk panas. Lepas tu hilang rasa terus. Dia ingat itu biasa sebab umur dah 60 lebih. Tapi tiba-tiba satu hari, jari kaki dia mula bertukar warna. Makin gelap. Sampai hitam legam macam arang. Bila pergi hospital, doktor sahkan saraf kaki dia dah mati. Kaki tak ada pilihan, kena potong. Dan yang paling sedih, dia cakap, kalau aku jaga gula dari awal, mungkin kaki aku masih ada hari ni. Saraf yang rosak sebab kencing manis ni tak tunjuk simptom besar. Dia datang perlahan-lahan, mula dengan kebas, lepas tu nyeri, lepas tu hilang rasa. Dan bila dah hilang rasa, darah tak jalan. Itu yang buat kaki reput. Sebab tu aku mula syorkan kapsul aman. Kapsul aman bukan herba biasa. Produk ni ada ujian makmal diiktiraf untuk kualiti dan selamat untuk diamalkan. Dan dalam dia ada 5 bahan yang memang target punca gangguan saraf dan gula tinggi. Pria katak stabilkan gula dan lindungi salur darah kecil. Akar legi kurangkan radang dalaman yang rosakkan saraf. Kulit kayu manis bantu kawal gula dan stabilkan tekanan dalam badan. Halba sokong fungsi pankreas dan metabolisme gula. Jintan hitam kuatkan imun dan bantu lancarkan perjalanan darah. Aku tak janji magic, tapi ramai yang dah amal kapsul aman cakap kaki yang dulu kebas dah mula rasa balik. Tidur malam tak terjaga sebab bisa. Kaki tak menyucuk macam dulu. Bila cek gula, makin turun makin stabil. Kalau kau ada kencing manis dan dah mula rasa kaki kebas, nyeri mencucuk, jari berdenyut, tapak kaki sejuk tapi berpeluh, warna kulit kaki makin gelap. Tolong jangan tunggu sampai kaki kau jadi macam arang. Ikhtiarlah awal dengan kapsul aman. Bantu saraf kau sebelum dia mati dalam diam. Kadang 1 biji kecil yang kau amal setiap hari boleh jadi sebab kau elak bencana paling besar dalam hidup.